Hei semua, pilihan raya kampus IPG KDRI dah nak dekat kan? Mesti dah nampak poster sana-sini, dah mula rasa bahangnya. Tapi pernah tak anda fikir macam mana sebenarnya proses pilihan raya ni berjalan? Dalam sesi kali ni, kita akan bedah siasat semua benda tu, dari A sampai Z, supaya anda betul-betul faham macam mana satu undi anda tu boleh tentukan siapa yang akan jadi pemimpin pelajar kita. Cuba fikir sekejap. Macam mana sebenarnya Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar atau JPP itu dipilih? Nampak macam senang je kan? Pergi mengundi, pangkah, dah siap. Tapi sebenarnya di sebalik semua tu ada satu sistem yang tersusun rapi. Cuba kita tengok macam mana benda ni betul-betul berfungsi. Okey, jadi inilah roadmap kita. Mula-mula kita tengok macam mana pilihan raya ni bermula. Lepas tu kita cek apa syarat nak jadi calon. Kemudian, kita masuk bab kempen, apa boleh, apa tak boleh. Seterusnya, panduan untuk mengundi. Dan last sekali, macam mana undi dikira dan pemenang diisytiharkan. Dah sedia? Jom kita mula. Bahagian pertama, permulaan pilihan raya. Okey, setiap perlumbaan mesti ada garisan permulaan kan? Jadi, bila sebenarnya whistle ditiup untuk pilihan raya kampus ni? Nah, semuanya start dengan 3 langkah penting ni. Mula-mula, JPP yang lama tu dibubarkan, kosongkan kerusi. Lepas tu, satu badan khas yang bebas ditubuhkan untuk handle semua benda pasal pilihan raya. Dan yang ketiga, badan inilah yang akan keluar dan umumkan tarikh-tarikh penting. Anggap je ni macam butang reset untuk mulakan musim pilihan raya yang baru. Badan bebas ni ada nama dia. Kita panggil SPRK. Singkatan untuk Sekretariat Pilihan Raya Kampus. Dan yang penting, ahli-ahli dia ni terdiri daripada para pensyarah dan staf. Bukan pelajar tau. Kiranya mereka lah SPR versi kampus kita. Tugas diorang, rancang, urus dan pastikan semua proses ni berjalan dengan adil dan saksama. Nampak logo rasmi ni? Ini menunjukkan yang mereka ni badan yang ada kuasa. Jadi, apa peranan utama SPRK? Senang je. Fikirkan mereka ni sebagai pengadil dalam satu perlawanan besar. Tugas diorang adalah untuk pastikan semua pemain, tak kiralah calon ke pengundi, ikut peraturan yang dah ditetapkan. Tak ada main tipu-tipu. Tapi kan SPRK ni tak buat kerja sorang-sorang. Mereka ada pembantu iaitu JPRK, Jawatan Kuasa Pilihan Raya Kampus. Yang ini pula ahlinya adalah pelajar-pelajar macam anda semua. Mereka lah kru di belakang tabir, yang jaga pusat mengundi, yang kira undi. Mereka lah enjin yang menggerakkan jentera pada hari pilihan raya nanti. Okey, cukup pasal penganjuk. Sekarang kita cakap pasal anda. Rasa-rasa ada ciri-ciri pemimpin tak? Berminat nak jadi calon? Jom kita tengok apa syarat-syarat yang perlu anda lepas. Agak-agak layak tak? Syarat yang pertama sekali dan yang paling utama, akademik. Yap, untuk layak bertanding, PMGT anda atau Purata Markah Grade Terkumpul mestilah 3.0 sifar ke atas. Ini jelas menunjukkan nak jadi pemimpin pelajar, pelajaran pun kena jaga, kena seimbang. Okey, selain grade, ada lagi beberapa benda kena tick dalam checklist. Anda mesti pelajar 10 masa, dah lalui sekurang-kurangnya satu peperiksaan akhir semester, ialah nak pastikan anda dah kenal selok-belok kampus ni. Dan yang paling penting, rekod disiplin kena clear, bersih. Ini memang tak ada kompromi. Satu lagi, khas untuk pelajar PPSMP, anda hanya boleh bertanding untuk kerusi ahli majlis mesyuarat je tau. Last kali untuk syarat kelayakan, ada sedikit bayaran deposit. RM20 je kalau nak tanding kerusi majlis tertinggi dan RM10 untuk majlis mesyuaran. Jangan risau, duit ni akan dapat balik. Syaratnya anda kena ikut semua peraturan sepanjang pilihan raya. Anggap je ni macam tanda komitmen yang anda serius nak bertanding. Baiklah, bila dah sah jadi calon, masuklah fasa yang paling hangat, fasa berkempen. Inilah masanya calon-calon nak tunjuk taring, nak yakinkan pengundi. Tapi ingat, berkempen ni bukan boleh main redah je. Ada peraturan ketat yang kena ikut. Barulah adil kan? Tempoh berkempen ni sebenarnya tak lama pun. Cukup singkat. SPRK akan tetapkan sama ada minimum 3 hari atau maksimum 7 hari. Itu saja. Maksudnya apa? Calon kena gerak pantas, kena all out untuk sampaikan manifesto. Dan bila jam dah berdetik ke saat akhir, tamat. Semua aktiviti kempen kena berhenti serta-merta. Tak ada dah cerita nak merayu undi last minute.
Jadi, apa yang boleh dan apa yang tak boleh masa berkempen? Senang je. Yang boleh, guna poster yang SPRK dah luluskan, fokus pada manifesto dan idea anda. Buat pidato umum ikut jadual. Benda-benda macam ni digalakkan. Yang tak boleh? Jangan sesekali buat serangan peribadi, sentuh isu-isu sensitif atau paling teruk, pergi rosakkan bahan kempen calon lain. Itu semua memang dilarang keras. Ingat, kita nak lawan idea, bukan lawan peribadi. Okey, calon dah penat berkempen. Sekarang, kuasa kembali ke tangan anda, para pengundi. Calon dah buat kerja mereka, sekarang giliran kita pula untuk buat pilihan. Jom kita tengok macam mana nak pastikan suara anda didengari dan undi anda dikira. Proses mengundi ni percayalah sangat-sangat mudah. Pertama, datang ke pusat mengundi, bawa kad matrik atau IC. Kedua, serahkan pada petugas untuk diorang semak nama anda. Ketiga, celuk jari dalam dakwat kekal. Keempat, anda akan dapat kertas undi. Kelima, masuk dalam petak mengundi, pangkah calon pilihan anda secara rahsia. Dan yang terakhir, lipat kertas undi tu dan masukkan ke dalam peti undi. Siap! Senang je kan? Dan ingat ya, undi anda tu adalah rahsia. Tak ada siapa yang akan tahu siapa yang anda pilih. Inilah kuasa anda. Proses ni memang direka khas untuk lindungi hak anda tu dan pada masa yang sama, pastikan semuanya telus dan selamat. Dan kita sampai ke babak terakhir, bahagian yang paling mendebarkan sekali, kiraan undi dan pengumuman pemenang. Lepas peti undi ditutup, apa yang jadi lepas tu? Untuk pastikan semuanya telus, proses kira undi ni akan dibuat oleh JPRK, tapi di bawah pengawasan ketat SPRK. Dan yang paling penting, setiap calon atau wakil mereka dibenarkan untuk ada sekali masa proses ni berjalan. Jadi, mereka boleh tengok sendiri setiap undi yang dikira. Ini untuk elak sebarang keraguan. Okey, lepas semua undi dah dikira, SPRK akan buat pengumuman keputusan awal. Tapi tunggu dulu, ia belum rasmi lagi. Sebabnya, lepas pengumuman tu, ada satu tempoh masa yang sangat kritikal, 1 jam. Calon yang tak puas hati ada masa 1 jam je untuk buat bantahan rasmi. Kalau tak ada bantahan dalam tempoh tu, atau lepas semua bantahan diselesaikan, barulah keputusan tu akan disahkan. Dan berkenaan bantahan ni, ada satu perkara yang semua orang kena tahu. Peraturan Pilihan Raya dengan jelas menyatakan dan saya petik. Keputusan SPRK sama ada menerima atau menolak bantahan adalah muktamad. Maksudnya apa? Maksudnya, apa saja keputusan yang SPRK buat, itulah yang terakhir. Ia muktamad. Tak boleh dirayu lagi. Jadi, sekarang anda dah tahu segalanya. Dari A sampai Z, macam mana proses pilihan raya kampus kita berfungsi. Anda tahu peraturannya, anda tahu hak anda sebagai pengundi, anda tahu macam mana seorang pemimpin tu dipilih. Soalan terakhir untuk anda, sekarang, apa peranan anda? Adakah anda akan jadi calon? Atau tolong berkempen? Atau yang paling penting, turun mengundi dan pastikan suara anda dikira? Pilihan di tangan anda.